Lepas tu kita balik daripada travel baru kita sedar betapa tak sesuainya kita pakai beg yang macam ni untuk kita pergi bercuti. Jadi kita perlukan luggage yang lebih menarik untuk kita pakai dan perlu space yang banyak untuk kita simpan baju-baju kita. So kita tak perlukan beg-beg macam ni lagi untuk kita pergi travel. So aku amat recommend kat korang untuk pakaikan beg luggage yang jenis macam ni. Kalau korang tengok, memang nampak lebih premium dengan warna hitam macam ni. Korang boleh pilih pelbagai jenis warna yang ada dekat dalam beg kuning ni. Untuk saiz yang aku ambil ni adalah jenis yang 24 inci. Tapi yang bestnya, dekat bahagian tepi ni kita boleh extendkan dia untuk jadikan lebih besar. Kalau korang nampak dekat tepi ni ada zip untuk kita extendkan bag luggage ni. Kalau korang tengok design dia pun memang sangat premium. Dan bag ni agak ringan, jadi kita tak adalah rasa beban untuk bawa bag ni. Dan kalau untuk kita nak letak dalam flight pun memang sangat sesuai lah. Berat luggage ni tidak menjejaskan dia punya weight sangat. Dari segi design memang bagi aku memang sangat A. Bag ni ada handle untuk kita angkat dan dia ada juga adjustable handle, boleh laraskan untuk kita bawa bag ni untuk ke mana-mana saja. Untuk bahagian tepi pun dia ada dia punya handlebar untuk kita angkat bag ni. Dia disediakan sekali dengan security code untuk kita lockkan kita punya bag luggage. Andai kata kalau kita pakai bag ni untuk flight, agak safety untuk kita travel. So jom kita tengok bahagian dalam dia. Kita unlockkan je dia punya zip, kemudian kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam dia kita tengok memang luas dan ada banyak kompartmen untuk kiri dan kanan. Kedua-duanya space memang sama besar. Jadi kat bahagian dalam dia ada bagi dia punya lock untuk kita elakkan barang kita terkeluar daripada dia punya ni. Tapi dia memang dah bertutup macam ni, jadi akan nampak lebih kemas lah. Side sebelah sini pun sama. Cuma berbeza pada kompartmen yang dia punya penutup ni sahaja. Korang berminat nak dapatkan bag luggage ni, bagi aku korang perlu dapatkan dekat link aku dah sediakan dekat bawah.